So tujuan kita hidup ni sebenarnya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Supaya apa? Kalau beribadah kepada Allah? Buat Allah redha, masuk syurga. Kat syurga dah tak payah buat apa-apa dah. Duduk je lah senang lindung malaikat buatkan untuk kita. Sambil-sambil duduk kat taman ni, Papa saya macam nak tanya lah, Nakib sini rasa macam mana? Kenapa kita kena ada macam-macam rules? Kenapa kita ada macam-macam benda tak boleh buat? Sebagai orang Islam kan, nak buat tu tak boleh, nak buat ni tak boleh. Nakib rasa sebab apa? Sebab Allah suruh. Sebab macam kalau kita hidup ni kan, kita kena ada panduan kan. So kita kena ada macam, ada panduan kita kena buat. Kalau tak nanti benda tu takkan jadi. Sama lah macam hidup kita. Allah bagi Al-Quran untuk jadi panduan untuk kita hidup lah. So kalau kita tak ikut panduan tu jadi apa? Hancur hidup kita. Hancur macam mana? Macam tak ada tujuan kita hidup ni. Macam untuk apa aku hidup? Macam hidup ni ikut suka je. Macam masuk library bising-bising. Tak ikut panduan kan. So kalau kita betul tak ikut panduan kan, kita hidup ikut suka kita, so kita mati jadi apa? Sama juga, hancur lah kita kat situ. Contoh kalau kita tak ikut panduan kita kan, macam kita tak solat lah, tak apa kan, macam mana Allah nak bagi kita masuk syurga? Panduan tu suruh kita solat lah. Sebab tu lah, itu macam kunci kita nak masuk syurga. Kalau kita tak buat benda tu, nak masuk syurga macam mana? Doa je lah hari-hari nak masuk syurga. So tujuan kita hidup ni sebenarnya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Supaya apa? Kalau beribadah kepada Allah? Buat Allah redha, masuk syurga. Kat syurga dah tak payah buat apa-apa dah. Duduk je lah senang lindung malaikat buatkan untuk kita. InsyaAllah. Okay, so Nakib ada apa-apa pesanan ke nak cakap dekat tu, kat kamera tu? Ada satu. Kalau kita hidup ni kan, kita jangan tunggu masa waktu je. Waktu azan baru kita solat. Kita kenalah solat dulu sebelum buat semua benda. Sebab itu je yang mendekatkan diri kita dengan Allah kan. Dia paling mendekatkan kita kan. Bagi Nakib lah solat tu. Dah. Okay, InsyaAllah. Bye, Assalamualaikum.